السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Apa khabar semua muslimin dan muslimat? Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan dalam jamaah, dalam semua bidang kehidupan. InsyaAllah. Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Imran ayat 110. Yang bermaksud, kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat. Umat Muhammad adalah sebaik-baik umat kerana ia menyuruh kepada ma'ruf dan melarang kepada mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Muhammad akan menjadi kuat apabila pertama dia mesti budaya kualiti, budaya saleh, budaya positif ada dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, budaya yang negatif, benda-benda yang tidak baik, mesti dijauhi daripada budaya hidup kita. Budaya lalai, budaya malas, budaya perpecah, budaya hanya hidup ini semata-mata hiburan yang melampau dan sebagainya. Manakala yang ketiga, umat Muhammad akan jadi hebat. Umat Muhammad akan jadi cemerlang apabila pegangan agamanya itu mantap dalam apa keadaannya. Dengan kesusahannya, dia tetap beriman kepada Allah. Kokoh imannya. Tidak melakukan penyelewengan dan sebagainya. Dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, dengan kuasanya, dengan kesesaannya, dia tetap tidak lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiga ciri ini ada, insya-Allah umat Muhammad akan berada yang terbaik di antara yang terbaik. Terkehadapan di antara yang terkehadapan. Terhebat daripada di antara yang terhebat. Ini amat penting sekali. Bahawa yang penting umat Muhammad ini nak dilahirkan, nak diterjemahkan segala apa yang ada pengajaran yang ada dalam Quran dan hadis itu bukan hanya sebagai bacaan, tetapi mesti diterjemahkan di dalam perkasaannya kehidupan seharian kita. Kalau itu, insya-Allah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, daripada usaha kata itu kita akan berada tempat yang paling hebat. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam akan tetap berada dalam keadaan hebat, tinggi, dan tidak ada yang mengatasi Islam itu. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Maznah Muhammad daripada Wanita Bahagian Terberal. Soalan dari saya, Datuk. Apakah asas-asas kecemerlangan umat Islam masa kini? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Sebenarnya banyak asas-asas yang perlu kita bina untuk memastikan umat Islam itu berada dalam kekuatan dan kecemerlangan. Pertama adalah asas hablum minallah. Allah telah berfirman, "Duribat alayhimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Kamu akan ditimpa
kecelakaan, kehinaan, bila mana ia jauh dengan Allah dan jauh dengan sesama manusia. Dengan lain perkataan, hubungan kita dengan Allah mantap, hubungan dengan sesama sendiri mantap, itulah satu kekuatan, satu asas yang paling penting. Dengan Allah sudah barang tentu, akidah kita berada akidah al-sunnah wal jamaah. Ibadat kita bertambah. Bertambah umur kita. Bertambahlah ibadat kita. Sewajarnya kita banyakkan membaca Al-Quran. Sujud dan rokok kepada Allah. Bangun malam. Sebagaimana Nabi ingatkan kita. Orang Islam yang berjaya. Fursanun fil nahar. Waruhbanun fil lail. Cara budaya hidupnya orang yang berjaya. Umat Islam. Siang tangkasnya bergerak. Ibarat. Iaitu. Dia menunggang kuda yang cukup hebat. Malam. Dia tetap sujud dan rokok kepada Allah. Bermunajat. Iaitu. Ini adalah di antara asasnya. Yang wajar kita melihat. Yang ketiga sudah barang tentulah. Wa'tasimu bihabdillahi jami'ah. Naklah kamu berpegang teguh ke jalan Allah. Bersatu kita. Kalau kiblat kita satu. Kalau Allah Tuhan kita satu. Kalau Rasul satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah sama caranya. Dan kalau kita tengok baru balik haji sekarang. Bahawa kita pakaian pun sama putih. Bukan yang lain tak boleh. Tapi disunatkan putih. Kerana nak melihatkan bahawa orang Islam ni sewajarnya bersatu. Ia sekata dalam susah dan senang. Kalau ini boleh berlaku, saya penuh yakin dan percaya bahawa umat Islam akan digeruni. Umat Islam akan dihormati. Umat Islam akan berada dalam satu suasana yang ia diberikan satu kedudukan yang amat sesuai. Dan kewujudannya di dalam peta dunia dirasai hebatnya. Ini amat penting. Sebagaimana disebutkan Allahyarham Dr. Hamka, menceritakan orang-orang yang baik-baik hebat, apabila dia tidak ada dalam satu keadaan, orang nampak kehilangannya. Dengan lain perkataan, kalau seorang yang hebat itu meninggal dunia, maka kehilangannya dia saja yang akan gembira. Orang lain akan menangis dan bersedih. Inilah yang kita nak kembalikan sewajarnya kedudukan umat Islam yang disebut oleh Allah khaira ummatin ukhrijat linnas. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Awana binti Palil dari Wanita Cawangan Cahaya Baru. Ingin bertanya pada Datuk, bagaimanakah caranya boleh menggerakkan usaha wanita membina keutamaan ummah? Ya. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Ini nampak peranan wanita lah. Jadi sudah pada tentulah bahawa rumah tangga itu adalah madrasah yang pertama, universiti yang pertama. Dia punya naib chancellornya suami. Timbalan naib chancellornya adalah isteri itu sendiri. Maksudnya kita mesti sempurnakan tugas kita sebagai ibu kepada anak-anak itu. Maksudnya bahawa keutamaan dalam kehidupan kita ini untuk membina satu generasi yang amat penting pada masa akan datang. Syababul yawm, rijalul ghad. Iaitu pemuda hari ini, kanak-kanak hari ini akan datang dia jadi pemimpin. Sebab itu tugas ibu dan bapa, terutama ibu, amat penting sekali. Amat penting sekali dalam mencorak warnakan kehidupan masa depan anak. Nabi telah bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, kanak-kanak yang baru lahir itu keadaannya bersih, keadaannya kain putih, maka kedua ibu bapalah
yang mencorak warnakan anak itu.